Okay geng, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Selamat pagi-pagi. Okay, dah lama dah kita tak buat video. So kembali lagi aku dalam channel ni di pagi 26 hari bulan 12 2025, iaitu penghujung tahun. Aku ride kembali, iaitu ride solo ke Bandar Baru sekejap pagi ni. Sekarang pukul 7.06. Aku bersama LC V8 aku. Okey, jom. Selamat pagi semua kepada sahabat-sahabat dan aku punya subscriber. Terima kasih. Walaupun mungkin baru bagi korang dan mungkin ada yang lama-lama dah follow aku, mungkin tahulah. Macam aku ceritakan, daripada si Ujang GoPro 7, channel lama aku, Pia Motovlog, dan sampailah ke LC V8 Motovlog ni lah. Ni semua channel baru aku. Teruskan support aku punya channel, like dan subscribe. So pagi ni aku kembali lagi. Lama dah aku tak buat video. Semoga dia pemudahkan segala urusan aku. Aku nak pergi ke Bandar Baru sekejap kan, ada urusan. Korang doakan aku, semoga aku sihat terus, sukses dan banyak buat video. Aku minta maaf lah, sejak hari-hari ni aku dah kurang buat video lah, sebabkan banyak urusan aku. Itulah inilah. So aku pun tak ada keluar ke mana-mana. Tambah-tambah dah hujung tahun, cuti sekolah ni, aku banyak habiskan masa dengan anak-anak aku di rumah lah. Macam aktiviti mancing, korang tengok dalam channel aku yang sudah, video-video aku sudah. Itulah aktiviti harian aku waktu cuti sekolah, habiskan masa dengan anak-anak lah. Biasalah geng, duduk kampung desa macam aku ni, macam ni memang banyak buat video. Tapi video aku macam ni je lah. Video aku buat video kata orang tu, video banyakkan vlog atas motor macam ni lah. So Alhamdulillah, diberi aku kesihatan lagi, terus aku sukses dan banyakkan lagi video-video lepas ni lah. Okay, so terima kasih kepada yang terus follow, like, yang baru tengok. Jangan lupa subscribe punya channel. Kalau tak ada subscribe, like pun boleh, komen pun boleh lah. Okay, so aku baru belajar. Aku minta maaf kalau ada kekurangan dalam aku buat video. So harap aku punya video ni suara dan gambar okey lah kan. So pagi ni aku dengan tak pakai glove ni, dengan slipper lagi. Aduh, tak sempat aku nak cepat ni pasal sebab nanti siang sikit aku nak pergi memancing kan dengan anak aku. Tengok-tengok sungai-sungai yang kecil ni. So nanti apa-apa kita sambung lah. So korang layan lah pagi ni. Sejuk. Aku pun lupa pakai glove tangan tadi, padahal glove aku ada dalam box belakang. Tengoklah nanti kan aku cuba pakai glove tangan ke apa ke. Tengoklah. Patut aku pakai glove tangan tadi. Aku punya glove ada dalam box belakang. Nak cepat punya pasal, aku pun terus lah. Okay. So apa azam korang untuk tahun baru ni? Okay, apa azam korang untuk tahun baru ni 2026 yang akan datang? Lagi berapa hari saja lagi, bahan makin terasa. Azam aku tahun baru ni biasalah geng. Sekarang aku tengah semangat dan tengah berusaha nak ada lesen kereta kan. Aku sedang menguji dalam latihan kereta. Aku nak beli kereta kan. Korang doakan aku lah supaya aku dapat beli kereta. Tak besar, kecil je kan. Kalau boleh Myvi je aku nak beli, kalau ada lah kan. Ataupun Beza, itu je lah azam baru aku untuk tahun 2026. Korang doakan aku, semoga dimurahkan rezeki aku. Okay. Terlupa pula. Jomlah kita sama-sama sedekahkan Fatihah kepada diri kita dan juga saudara-saudara kita yang telah pergi meninggal kita selama ni, dan terus sedekahkan Fatihah kepada kehidupan kita seharian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin. So jom lah. Bismillah tawakkaltu inna. So pagi ni
Pagi yang aku tengok cuaca cantik kau tengok dalam video aku, harap jelas lah. Okey. Ni pagi lagi ni geng. Pukul 7:05 minit, 7:10 minit macam tu lah. Awal lagi ni. Bagi sangat aku keluar sebab aku nak elakkan kesesakan jalan. Tambah-tambah korang tahu lah, cuti sekolah ni sesak jalan geng waktu siang. So, aku malas nak keluar sangat. Ni aku berbualkan motor ni. Kalau aku bukan kereta ni tak tahulah, mungkin banyak program aku waktu cuti sekolah akan datang lah. Ke dipanjangkan umur aku, mungkin banyak aktiviti aku lah. Setelah ada kereta mungkin aku vlog juga, tapi outdoor lah. Sejuk. Sejuk mat. Okay lah geng, tak ada apa-apa, nanti kita sambung lagi. Kang panjang-panjang kan, takut korang bosan pula kan. Alhamdulillah setakat aku pakai LCV8 aku ni, memang setakat ni memang performance dia memang canggih. Aku jaga minyak hitam, filter. Setiap sebulan sekali bila aku dapat gaji tu, memang aku akan servis lah. Itu ialah rutin harian motor ni. Setiap sebulan sekali aku akan servis lah. Diorang cakap, bang, sebulan sekali servis tu, aduh, tak rosak ke motor? Tak ada lah geng. Terpulang pada pemakai ataupun pemilik motosikal tersebut. Bagi aku better, lebih baik lah. Ikut kemampuan sendiri, bukan aku nak paksa, itu hak masing-masing. Ada yang 6 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, tapi aku buat sebulan sekali ya geng. Untuk motor ni, motor sendiri, sebab aku sayang motor ni, memang aku akan servis sebulan sekali lah. Macam tu lah, untuk lebih better aku punya enjin lah. Banyak kereta ni, apa hal? Apa kes? Cuti sekolah baru pagi-pagi macam ni dah ramai. Belum lagi siang sikit. Pesta Orkid Bandar Seri Jempol. Pesta Orkid Bandar Seri Jempol. Okey geng, so jom lah. Tak apa-apa, kita sambung lagi ya. Okay geng, kita sambung balik geng. So jom lah, teruskan perjalanan. Pagi ni syok juga speed macam ni, tapi tak ada laju sangat lah. Speed dalam 80 km sejam ke 90 km sejam ke, okey lah tu. Tak ada laju sangat, nak pergi mana kan pagi-pagi ni. Ni pun jalan dah mula ada menunjukkan tanda-tanda jam ni. Aku tak tahulah kejap lagi macam mana rupa jalan. So, terima kasih sekali lagi kepada yang follow, like dan subscribe aku punya channel. Terima kasih banyak. Okey, kembali lagi dalam channel yang ketiga aku, LCV8 Motovlog. Mana yang pernah follow aku, tengoklah dalam aku punya channel lama-lama. Tapi itu permulaan aku ingin menjadi seorang motovlog hingga kini lah. Korang boleh cari Si Ujang GoPro 7, type je Si Ujang GoPro 7. Kau tengoklah, di situlah bermulanya cinta aku kepada dunia permotoran ataupun motovlog, untuk menjadi seorang motovlog. Lepas tu korang boleh tengok aku punya channel yang kedua, Pian Motovlog. Tu channel yang kedua aku lah, dalam aku apa orang tu menempuhi kehidupan menjadi seorang motovlog. Jam jalan ke pagi mat? Pagi dah jam. Apa cerita ni kan? Aduh. Belakang ada kereta apa ni? Honda mat. Mantap mat. Macam ni lah tu aku cakap. Betul tak aku cakap? Waktu sekolah macam ni lah jalan geng. Memang sibuk dengan kereta lah. Aku tak tahu lah macam mana aku nanti di sekolah nanti. Mesti banyak aktiviti kan. Kalau lagi panjangkan umur, aku sehat lagi, InsyaAllah aku akan buat video. Aku akan terus buat video. Tapi kalau dalam kereta, mungkin aku banyakkan video outdoor lah. Berkenaan yang impian aku nak beli action baru tu, mungkin aku akan beli, tapi bukan waktu terdekat macam sekarang. So anak kan dah nak ujung tahun. Lepas tu aku biasalah geng, dah jadi seorang bapa ni. Anak-anak nak sekolah, memang banyak pakai bajet geng. Faham-faham tahulah kan. Jadi seorang ayah ni, aku kerja pun sekadar
kerja security kampung ya. Jaga sekolah. So gaji pun alhamdulillah bagi aku cukup. Selama aku bekerja sebagai security, dah 30 tahun aku bekerja sebagai security. Okay, dari aku bekerja security ladang sampailah security sekolah, dari umur aku 18 tahun sampai sekarang lah. Dulu pernah juga kerja kilang tapi tak sesuai dengan jiwa. Kebanyakan kerja security ladang lah dulu, jaga-jaga ladang. Sampailah aku diberi rezeki dapatlah kerja security di bawah Jabatan Pendidikan lah. Okey, sampai sekarang kan dah tua dah. Sekarang pun umur aku dah dekat 14 tahun. 14 tahun. Saya faham je lah. Okey, rambut pun dah putih. Alhamdulillah setakat kerja security, syukur alhamdulillah. So anak aku makin membesar semua, dan aku diberi kesempatan dan kesihatan lagi dalam aku meneruskan kehidupan, menjalankan tanggungjawab sebagai seorang ayah. Itu dia kan. Bila jadi seorang ayah ataupun ibu ni dalam kehidupan keluarga, memang berat kan tanggungjawab. Tapi kena kita pandai-pandai membahagikan dan membelanjakan lah. Kalau ada wang, belanjakanlah sebaik mungkin dan sebijaknya lah. Okey, beli yang barang-barang yang kita perlu, yang kita rasa perlu beli, kita belilah. Yang tak perlu tu tak payah lah. Macam aku memang perlulah, sebab aku kena ada video baru, ada kamera baru macam tu lah. Tu sebabkan aku nak up aku punya video, aku akan cari satu cam ataupun 4K atau tak kisahlah. Mungkin bukan GoPro. GoPro aku dah ada 2, GoPro 7 dan Hero 4 dah ada. Sekarang ni aku pakai kat helmet aku Hero 4. So alhamdulillah dekat ni boleh aku pakai lagi dan masih berfungsi. So aku akan guna lagi lah. Hari ni banyak kereta kan, tu yang lambat tu. Kebetulan aku ada urusan dekat luar hari ni, tu yang aku pergi. InsyaAllah lah, mungkin tahun depan impian aku nak beli action camera akan tercapai lah. Mungkin aku cari yang terbaik. Aku tak tahu lagi, tak pasti lagi. Aku dah Ricky dah satu kata orang tu 4K, tapi ni menarik aku rasa. Tapi dia agak nampak kecil, dia memanjang. Tapi aku dah perhatikan dah. Aku dah scroll dalam Shopee, dalam TikTok. Aku dah scroll, lepas tu aku dah tanyakan kawan aku, dia punya function, dia punya ketahanan, lepas tu dia punya resolution, gambar, suara. Aku nak tengok lah macam mana kan. Kawanku kata yang pernah pakai, dia kata okey, better, lebih baik juga tertanding dengan GoPro. So aku nak ambil yang itu. Ada rezeki nanti aku cuba try, insyaAllah. Kalau okey, aku akan guna yang tu lah. Nanti tengoklah nanti macam mana. Nanti kalau aku dah beli nanti, aku akan buat satu video, kita akan unboxing aku punya kamera baru. Okey kan So baiklah, kita mungkin laju depan tu. Aku kena terjauh cepat. Wow, mantap kan. Tujuh. Kita nak buat video ni, mana yang kawan-kawan yang baru nak buat video, bolehlah cari-cari dan scroll lah. Okey, mana yang sesuai untuk korang, yang mampu pada bajet korang. Itu je. Okey, itulah, nanti apa kita sambung lagi. Panjang sangat aku bercakap ni, bosan buat korang. Okey. Okey geng, aku dah on balik rasa aku dah on balik. Okey lah tu, aku buat video lagi. So dah sampai dah Pekan Bandar Baru. Ni dah rupa dia, nampak. Besok nanti ada expo dekat sana. Korang tengok je lah macam mana.
mudah-mudahan Expo hujung tahun ni aku tak ada bajet. Aku ingat nak pergi juga Expo tu tapi tak kena. Tengoklah macam mana nanti. Sebab dah hujung bulan kan, belum gaji, memang masalah lah. Ada Expo pun aku rasa nak buat, kalau ada bajet boleh dah pergi kan. Tak ada bajet macam mana pula kan. Yang masalahnya aku tu. Tak apalah. Try. Okay geng, jom lah. Kita nak pergi bank kejap. Pergi bank, lepas tu kita terus balik lah. Betul kan, senang geng. Sampai dah baru-baru ni dalam Expo dia dah terlihat dah. Yes, Expo nya. Ni kalau anak aku datang ni menjerit ni. Menjerit-jerit dia. Expo. Aduh. Cheers, sampai dah pekan Bandar Baru. Jalannya ada lekuk sikit kan. Aku risau betul jalan lekuk ni. Baik dah. Okay nanti baru kita sambung. Okay, selesai dah. Urusan aku selesai dah. Jomlah kita pulang. Aku tak ada lama sangat. Aku sekejap dekat sini. Lepas selesai semua urusan aku sini, terus balik lah. Aku pun sebenarnya dah habis kerja ni. Aku habis kerja dia, terus aku ke sini. Lepas tu balik terus. Bahkan nanti lepas sarapan pagi, mungkin aku akan bawa anak-anak aku cari lokasi menjoran geng. Tentulah. Pak aku dah janji dengan anak aku cuti sekolah ni, aku nak bawa dia pergi menjoran. Tu je lah. So jom lah. Alhamdulillah, pagi yang indah dan tenang ni. Semoga aku punya video ni okey lah geng. Aku harap macam tu lah video aku. Okay, jom let's go. Patutlah aku sejuk. Hutang baju aku atas tak pasang. Dah 7.30 dah. Sekarang terus balik lah. Kita ada ke mana, ambil barang, terus pulang ke rumah. Begitulah. Pun tinggal RM17 lagi. Alhamdulillah, belanja aku ada. Dia punya kabus geng. Aduh, aku tak tahulah aku punya video okey ke tidak. Kabus memang tebal. Ni aku terpaksa perhatikan juga. Takut aku punya video ni penuh dengan kabus.
gambar video aku tak nampak pula kan. Aku keluar tadi daripada rumah tadi pukul 7.10. Sekarang dah 7.30, dah dekat 7.40. Saya dah urusan aku, kita pulang lah. Okay, so terima kasih. Hari ni vlog kita, mana yang follow dan baru yang tengok, terima kasih sudi tengok aku punya video. Meskipun aku seorang motovlog desa ataupun motovlog kampung yang tak sehebat motovlog yang ada di Malaysia, terima kasih kepada aku punya sipu iaitu Bob YP yang banyak memberi aku sokongan dan bagi aku tunjuk ajar selama dalam aku menjadi seorang motovlog di kampung aku lah. Aku belum ada program ride jauh-jauh lagi, tak buat video. Aku tak tahu macam mana, belum ada rezeki ke. Sekarang ni biasalah, orang ada anak-anak ni memang program dia agak terbatas. Kalau nak pergi pun boleh, tapi kena bawa anak lah ataupun keluarga, baru boleh vlog. Oh, sejuk kan? Sejuk. Okey tak kamera aku lah? Aku takut dia berkabus je. Bila berkabus tu gambar tak nampak kan? Kan? Si berkabusnya, aku takut berkabus. Berkabus memang tak nampak kan video aku. Okey dah geng, tak ada apa aku nak rekod kat sini. Nanti apa-apa kita sambung balik. Okey. Ini pun kabus tebal pagi ni. Ada apa yang nak aku rekod, nanti apa-apa kita sambung lah. Okey. Jom luncur. Woo! Luncur. Okey, kita dah masuk ke kawasan kampungku. Okey, bermulalah penghujung video aku. Sebenarnya aku buat video ni tak adalah panjang-panjang. Kalau ada masa aku rajin, aku buat panjang. Cepat, laluan je sama. Cuma aku kadang-kadang ada keluar, kadang tidak. Itu je lah. Mungkin ada korang yang kata, mana video baru abang ni, hujung tahun tak ada video ke? Ada juga. Tapi video macam ni je lah korang tengok. Aku tak paksa korang nak tengok ke tidak. Mungkin ada yang suka tengok, ada yang dah mak boring lah video. Ada separuh macam tu lah. Itu hak masing-masing. Bagi aku, apa yang aku buat, aku rasa seronok. Sejak aku dah ada video, aku dah pandai edit. Lepas tu senang sekarang aku ada dipermudahkan cara-cara edit video menggunakan OTP tu. OTP aku pun tak tunjuk lagi pada korang OTP tu apa. Nantilah ada kesempatan nanti aku akan buat video, nanti korang tengok lah apa itu OTP. OTP ni macam sejenis sistem sistem pemindahan untuk SD card. Contoh macam aku pakai GoPro ni, kan guna SD card kan. Kita nak pindahkan selalu kan kita guna laptop. Macam aku punya laptop dah rosak, so aku nak edit tu susah. Lepas tu dulu aku pakai phone, edit guna aplikasi ni lah. Agak susah bagi aku. Tapi lama-lama bagi aku dah kebiasaan. Aku dah biasa guna aplikasi tu, diajar oleh kawan lah. So ini pun aku diperkenalkan oleh sahabat aku juga. Satu benda ataupun satu sistem pemindahan video ke satu salinan folder dalam phone kita lah. Dia gunakan phone je, tak susah. Kau masukkan kau punya memori kat benda Allah tu, lepas tu kau cucuk kat phone kau, lepas tu senang dah kau nak edit video-video kau nak alihkan. So mudah lah, tak payah guna laptop ke apa leceh kan. Cuma kau nak edit apa tu lah, macam
Kau nak edit video, kau nak potong-potong tu cuma gunakan phone, kau kena cari yang Bekasi tu je lah. Tapi kalau setakat video kau macam ni, kau rakam pergi sana pergi sini, lepas tu kau nak masukkan, lepas tu kau sambung lah. Pandai-pandai kau lah guna aplikasi apa untuk menjadikan satu video untuk simpanan kau dalam kau punya channel kan. Sebab video-video ni kalau kita simpan, insyaAllah ada rezeki panjang umur, kita akan berjumpa dan akan melihat lah video tu lagi. Itu je lah, aku rasa bagus kan. Untuk kenangan-kenangan kita kan. Contoh lah, kau nak tengok balik, nanti kau dah tua-tua, nanti kau nak tengok balik video kau, boleh lah tengok. Tak ada masalah pun. Okay, itu je lah. So aku gunakan aplikasi tu memang senang dan mudah. Nantilah aku akan buat video, nanti aku akan tunjuk ke kau apa itu OTC ke OTP macam tu lah. Aku pun dah lupa nama dah. Dia memang mudah lah kalau kau nak edit video. Kalau kau pakai, kata orang tu pakai drone ke, pakai apa-apa je berkenaan. Ada yang ada sistem memori SD card, kau nak edit paling mudah, tak payah kau guna laptop lagi. Mantap lah sekarang, kata orang tu memang canggih lah kan. Tak payah pening-pening kepala lah nak beli laptop ke apa. Aku pun dulu memang perancangan nak beli laptop. Macam korang tengok, aku memang kusut sangat buat video banyak-banyak, tapi tak boleh nak edit, nak masuk dalam YouTube. Memang kusut kalau aku. Nasib baiklah sahabat aku seorang ni berkenalkan aku satu sistem pemindahan mudah alih yang pantas. Macam tu, macam OTP lah. OTP ke OTC aku pun aduh, memang mudah. Kalau aku tahu lama dah aku guna dah kan. So itulah yang aku guna sekarang. Tapi benda tu baru je aku tahu, baru je aku dapat tahu. Dan dalam akhir-akhir tahun ni je lah aku baru dapat tahu benda tu berfungsi dengan sebaik laptop. Itu yang paling best geng. Sejak benda tu ada, aku pun senang lah nak buat video. Tu yang kalau orang tengok banyak video-video aku, video mancing, video tu, semua aku gunakan OTP je lah. Dalam memudahkan aku mengurus setiap video aku. Mantap. Terima kasih kepada sahabat aku yang memperkenalkan di situ, iaitu Abang Budin kita. Ataupun seorang motovlog juga dulu. Tapi sekarang tak ada lah. Tak tahulah kenapa dia tak buat video dah. Dulu dia gemar buat video, sekarang tak ada dah. Okay. Sampai dah ke penghujung jalan. Nanti kita jumpa lagi ya di next content yang akan datang. Okay, Assalamualaikum, bye bye. Terima kasih